Parah. Kenapa nak mau naik kontak aku? Kenapa kau invite aku? Padahal aku invite kau semarang-semarang ya kata pandai-pandai. Ya kak. Kau yang bercerita pasal X. Nama aku tengok. Dah itu bukan aku cerita, itu buku. Aku bercerita dari buku, tau ke? Iya kak. Cerita dari buku. Malas aku dengar. Aku ceritakan balik je. Yang kau percaya kenapa? Kau tahu kan dalam live ni tiada yang ni pun. Iya, Kak. Semua cerita yang ditokok tambah gitu, yang direka-reka, tiada cerita yang betul pun. Oh, itu kau reka je lah, bukan betul. Tapi kalau aku cakap aku suka kau pun kau tak boleh percaya. Kalau kau percaya, kalau kau percaya nanti kau ni lah, nah. Apa? Itu salah kau lah. Nanti kalau kau percaya, lepas tu kau ni ke apa, catch feeling ke apa, itu salah kau lah. Sebab di live ni tiada benda yang 100% betul pun. So kau tak suka aku lah? Suka sikit. Sikit je, nak banyak pun sikit je. Sikit je para jangan berhabis. Apa? Sikit je. Sedikit. Dan sebab Kau habiskan live. Asal kau habiskan? apa? Aku sudah bagi tahu. Aku sudah bagi tahu. Aku sudah bagi tahu semua ni kan cerita ni. Teman ni konten sebenarnya korang. Kita orang kawan je. Farah suka aku tak? Farah? Sedikit. Betul-betul lah Farah. Tapi betul dia begini. Sebab aku dulu Farah, aku sebenarnya dulu aku mau ambil degree dalam psikologi sebenarnya. Kenapa? Ini bukan pick up line nih, kau tak perlu tanya. Oh ya. Okay. Psikologi. Dulu aku sebenarnya mau ambil psikologi sebab apa yang aku nampak dalam diri aku ni sebenarnya aku ada potensi untuk ke arah counseling tau. Jadi counseling tu dia lebih ke psikologi. Dia lebih ke arah psikologi sebab apa? Sebab kita ambil tahu pasal orang lain, ambil tahu pasal sekeliling, apa yang terjadi dengan sekeliling gitu. Jadi aku ada potensi dalam tu. Bila aku nampak seseorang tu, aku tahu dia macam mana gitu. Jadi dulu sebenarnya aku mau masuk university ambil course psikologi, tapi aku tidak dapat. Ini cerita betul, aku nak tipu. Ini cerita betul. Okay. Tapi aku tidak dapat sebenarnya. Aku tidak dapat kan. Aku psikologi itu aku tidak dapat. Jadi aku adalah kawan juga dekat psikologi itu. Macam dekat uni kami itu dia ada psikologi yang digabungkan dengan pendidikan. So dia jadi psikologi dan pendidikan punya fakulti. Okay. So aku ada kawan-kawan dekat sana. So aku adalah ambil tahu pasal psikologi ni sebab aku minatkan psikologi. Cuma aku tidak dapat ambil degree dalam bidang tu. So aku teruskan je lah sebab untuk aku extend lagi, lepas tu tukar ambil masa gitu. Sebab usia aku bertambah sudah, jadi aku perlu teruskan, habiskan je gitu. Jadi benda yang aku boleh buat time tu adalah aku belajar dari kawan-kawan aku yang ada di psikologi pendidikan. So apa yang aku belajar di situ, bila seseorang tu dia begini, dia perasaan ni dia tidak akan hadir di satu pihak, tau? Kalau dia hadir di satu pihak, dia itu bukan perasaan, gitu. So macam contoh lah, macam aku kan suka kau kan. Apa? Ini contoh. Contoh. Okay. Ini contoh. Contoh. Okay, contoh. Contoh aku suka kau gitu.
kau mesti suka aku juga. Itu baru perasaan gitu. Kalau perasaan tuh hanya hadir di satu pihak, contoh perasaan tuh ada di aku aja, di kau tidak. Jadi itu bukan perasaan. Paham? Okay. Itulah yang Tapi okey. Contoh lah kan. Bukan betul contoh saja korang. Sebab tapi kenapa dalam konten kau selalu tengok aku? baru dua Kalau konten lah. Aku kalau tengok. kalau makan je kau duduk sebelah aku. Ya. Kau selalu makan datang sebelah aku. Ya. Makan kan memang kita kan satu tim. So kita perlu ada bonding, kita perlu ambil tahu sesama tim gitu. Faham? Okey. So, Dia bagus korang. Dia seorang kawan yang bagus. Dia care. Ya, kalau saya dah makan tu dia datang. Kamu dah makan ke Farah? Baguslah, dia bagus. betul lah tu. Betul lah tu. Lengau sudah bibi aku. Farah di mana? Ha? Farah di mana? Sekarang? Mau balik sudah kah? Di hatimu. Ya itu nak perlu pun bagi tahu orang. Tolonglah jangan bagi tahu benda yang orang sudah tahu. Isa, konten saja. Aku saja buat konten je. Berapa adik-beradik kau? Apa? Kau adik-beradik kau ada berapa? Adik-beradik aku ada Berapa? 5. Kau anak ke berapa? 1. Kau anak sulung? Kau? Aku ada 7 adik-beradik. Aku nombor 3. Nombor 3. Nombor 3. Oh, nombor 3. Kalau kau okey faham. Kau pernah pergi Sabah kah Farah? Belum. Pernahlah pergi dulu tapi dah lama tak pergi. Pergi mana? Kau mau bawa aku pergi jalan-jalan Sabah kah? Kau jawab dulu soalan aku. Kenapa kau tiba-tiba mau pergi Sabah ni? Pernah dululah, dah lama lah tak pergi. Nak pergi mana? Kau pergi Sabah tu di mana? Sabah tu besar tau kah? Dah ingat. Tak ingat. Tapi tempat tu apa? Pulau kah macam Pulau. Pulau kah bandar kah? Pulau kot? Pulau. Tak, aku lupa lah. Tapi masa kecil dulu lah. Sekarang aku dah lama tak pergi. Kau balik bila? Balik Sabah bila? Dah tahu lagi, aku dah tahu balik bila. Nantilah aku bagi tahu kau. Dah perlu pun bagi tahu orang ni. Kenapa mau bagi tahu orang? Tak, aku tanya je. Ayalah, tapi kan orang tahu nanti. Biarlah aku bagi tahu kau je nanti. Ya. Okay. Dorang tak perlu tahu pun. Tak Ya, tak payah bagi tahu dorang pun. Dorang ni memang tak perlu tahu pun. Nanti dorang ni. Dorang apa? Farah. Kau, kalau aku boleh tahulah. Kau suka lelaki yang macam mana? Type lelaki yang kau? Aku suka lelaki yang hitam manis. Terus? Aku selalunya suka lelaki yang macam macet-macet sikit. Tua dari aku lah. Oh, kau mau tua dari kau? Dia tua dari aku. Kalau dia tua dari kau, kenapa? Kenapa mesti dia tua dari kau? Sebab aku suka lelaki yang macet lah. Dia tidak semestinya dia tua dari segi umur, tapi dia macet, dah. Tak apalah, dua-dua pun okey. No, maksud aku, dia tidak semestinya dia
tua dari segi umur dia macet, tidak. Ada je yang sudah tua tapi tak macet pun. Gitu. Ada yang dia nampak matang, dia nampak lagi. Dia nampak matang. Contohnya Gini. Gini, sabar. Apa first impression kau nampak aku? Ini dari kan sebab dari buka pintu gitu, dari apa yang handsome lah. Hah? Kenapa? Handsome. Aku handsome. Lah. Ya, sebab aku pernah lah tanya-tanya orang gitu kan, aku pernah tanya-tanya orang yang ya muka aku ni macam orang-orang belah utara, tahu gak? Cara aku bercakap pun macam belah-belah utara punya ni. Tahu gak? Kau ni lah, kau manis.